Tajuk kami ialah pemalsuan dokumen perjalanan PAS Malaysia My Second Home MM2H. Pengenalannya ialah kes pemalsuan dokumen sah oleh pegawai kerajaan merupakan isu serius yang memberi impak kepada keselamatan negara serta integriti sistem pentadbiran awam. Latar belakang kes ialah kes ini dimulai oleh Syamsuddin Ishak, seorang pegawai imigresen berusia 51 tahun yang dipercayai menyediakan dan memasukkan dokumen MM2H bagi Lee Zilkian, seorang warga negara Vanuatu, dengan tujuan memudahkan kemasukan dan penyeludupan migran ke Malaysia. Perbuatan ini dilakukan di pejabat unit MM2H Jabatan Imigresen Malaysia, Putrajaya semasa beliau bertugas. Okey, kronologi kes ini pada Jun 2022, pegawai imigresen iaitu Syamsuddin Ishak telah memasukkan dokumen PAS Malaysian My Second Home untuk bantu kemasukan warga asing iaitu Lee Zilkian, seorang warga negara Vanuatu. Okey, seterusnya kes ini disiasat dan didakwa di bawah Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Dan pada November 2022, perbicaraan bermula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pihak pendakwaan memanggil beberapa orang saksi, 14 orang saksi termasuk pegawai penyiasat dan pegawai imigresen bagi membuktikan penglibatan tertuduh. Pada Mac 2023, mahkamah mengarahkan tertuduh untuk bela diri kerana terdapat kes prima facie, dan September 2025 tertuduh disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi. Seterusnya tertuduh diberikan hukuman penjara 8 tahun dan didenda sebanyak RM150,000. Yang seterusnya, faktor yang pertama, mempermudah proses individu asing. Sesetengah pegawai memasukkan dokumen untuk membolehkan individu asing seperti seorang lelaki warga Vanuatu masuk ke Malaysia tanpa melalui prosedur rasmi yang sah. Yang kedua, penyeludupan migran. Dokumen palsu digunakan untuk menutup tujuan sebenar kemasukan iaitu aktiviti penyeludupan migran secara haram. Yang ketiga, penyalahgunaan kuasa sebagai pegawai. Pegawai yang mengurus dokumen MM2H menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan sendiri atau pihak lain secara haram, menyalahgunakan tanggungjawab rasmi mereka. Seterusnya ialah denda atau hukuman yang dikenakan. Jadi dalam kes ini telah dibicarakan di bawah Seksyen 26E Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, di mana akta ini adalah berkaitan dengan pertuduhan jenayah terhadap seseorang yang terlibat dalam perdagangan orang ataupun penyeludupan migran. Jadi dalam kes ini tertuduh telah disabitkan bersalah iaitu penjara selama 8 tahun dan denda RM150,000 berkuat kuasa dari tarikh disabitkan kesalahan iaitu pada 12 September 2025. Dan jika tertuduh gagal untuk membayar denda iaitu RM150,000 tersebut, tertuduh perlu menjalani lagi 1 tahun penjara tambahan. Baiklah, melalui kes ini masyarakat ini akan menjejaskan integriti dan kepercayaan masyarakat. Apabila pegawai yang diamanahkan untuk diberikan amanah untuk menguatkuasa undang-undang yang terlibat, apabila pegawai yang diamanahkan untuk menguatkuasakan undang-undang ini terlibat dalam penyelewengan, jadi orang ramai iaitu masyarakat akan kurang yakin terhadap ketelusan institusi kerajaan.
masyarakat mungkin mula mempersoalkan sama ada proses kemasukan warga asing benar-benar dikawal dengan ketat atau mudah dimanipulasi melalui rasuah. Seterusnya, implikasi seterusnya ialah mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Pemalsuan dokumen untuk membenarkan kemasukan warga asing secara tidak sah ini boleh membuka ruang kepada kemasukan individu yang tidak melalui tapisan keselamatan. Keadaan ini merisikokan membawa masuk penjenayah, sindiket perdagangan manusia atau aktiviti jenayah rentas sempadan, sekaligus menggugat keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, ia juga memberi kesan negatif terhadap imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Kes ini melibatkan penyelewengan dalam sistem imigresen, boleh menjejaskan reputasi negara sebagai destinasi yang selamat dan mempunyai sistem pentadbiran yang berintegriti. Program seperti Second H yang bertujuan menarik pelaburan dan pesara asing ini boleh dipandang negatif. Seterusnya, menjejaskan keyakinan pelabur serta hubungan diplomatik dengan negara. Okey, seterusnya langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pegawai yang terlibat, termasuk siasatan dan pendakwaan. Hukuman seperti penjara, denda dan hukuman tata tertib bukan sahaja memberi pengajaran tapi juga menghalang pegawai lain daripada melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, kesedaran pegawai mengenai nilai dan integriti. Latihan dan kempen etika kerja harus menekankan tanggungjawab menjaga dokumen rasmi serta implikasi negatif rasuah terhadap negara. Yang ketiga, pemantauan dan audit dalaman. Setiap proses permohonan dan pengeluaran PAS Malaysia My Second Home perlu dipantau dan diaudit secara berkala, termasuk semakan rekod dan jejak digital pegawai bagi mengesan sebarang penyalahgunaan kuasa. So dekat sini kita dapat lihat secara keseluruhannya, kita dapat lihat betapa lemahnya integriti dan amanah dalam pelaksanaan tugas penjawat awam terhadap kelancaran sistem pentadbiran negara. So pengajaran yang pertama, integriti dan amanah dalam kalangan penjawat awam merupakan tunjang utama kepada kelancaran serta keterusan sistem pentadbirannya. So kes ini jelas menunjukkan bahawa integriti dan amanah dalam kalangan pejabat awam merupakan tunjang utama kepada kelancaran serta keterusan sistem pentadbiran negara. Kegagalan mematuhi prinsip tersebut bukan sahaja menjejaskan reputasi jabatan kerajaan, malah turut menghakis kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran dan kecekapan setiap awam. Yang kedua pula, setiap pejabat awam harus mengamalkan integriti dan amanah kerana rasuah boleh merosakkan sistem sosial, ekonomi dan keselamatan negara. Itu kemasukan pekerja asing yang tidak terkawal akibat perbuatan rasuah itu boleh mencetuskan konflik sosial serta menimbulkan ketegangan antara penduduk tempatan dan pekerja asing. Akhir sekali, kita berselang mematuhi undang-undang dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah. Sekiranya peraturan tidak dilaksanakan dengan betul dan pengawasan yang rapi tidak diwujudkan, sistem pentadbiran negara berisiko untuk menjadi lemah, tidak telus dan kurang bertanggungjawab. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.